Tuan-tuan dan puan, dalam kita berkata-kata, dia ada dua. Sebenarnya dia ada dua benda yang akan difahami oleh audiens kita. Yang pertama dari segi makna. Kan? Makna. Yang kedua dari segi emosi. Dari segi emosi. Kalau makna-makna ni tuan-tuan dan puan sama ada tersurat ataupun tersirat, itu adalah orang yang bijak pandai. Orang yang bijak pandai selalunya apa yang dikatakan itu ada makna tersurat, ada makna tersirat, ada fakta, ada pelbagai perkara dalam satu makna. Satu makna tu tuan-tuan puan dah mencerminkan kepelbagaian apa yang nak disampaikan tuan-tuan puan, ya. Dan yang kedua adalah emosi. Apa yang disampaikan itu adalah emosi. Emosi ni bermakna apa yang disampaikan tu ada apa tuan-tuan puan? Ada feeling kan. Sebenarnya orang perempuan lah tuan-tuan puan kan. Kan ada feeling ataupun ada roh. Kan? Ada roh ataupun ada aura kan. Ikutlah tuan-tuan puan nak sebut apa kan. So daripada sini tuan-tuan puan, pernah tak kita mendengar pepatah mengatakan kan. Tuan-tuan puan, pernah tak kita dengar apa yang disampaikan daripada hati pasti sampai ke hati. So dekat kawasan ini adalah kawasan emosi. Dan kenapa wanita kita mudah tersentuh apabila dia bercerita, ya? Apabila dia sampaikan, puan, jangan gada-gada tuan puan. Ya, okey, baik. So waktu kita sampaikan, ya, emosi. Memanglah tuan puan, ini dipanggil bahasa lelaki, ya kan? Analogi dan sebagainya. Ini dipanggil bahasa perempuan, bahasa wanita tuan-tuan perempuan. Okey, so bila dia sampaikan, ini menandakan seseorang itu bila dia sampaikan dalam bahasa emosi, maksudnya dia sampaikan dengan ada empati, kan? Ada rasa, ada kasih sayang, kan? Ini semua tuan-tuan perempuan adalah bahasa emosi, iaitu bahasa perempuan. Okey, bahasa lelaki adalah bahasa makna, kan? Penuh makna, ada tersurat, ada tersirat. Tapi ada orang cakap lebih tak faham wanita berbanding lelaki. Sudah kan? Kenapa? Sebab bahasa emosi dia tak mudah keluar juga. Okey, bahasa emosi dia tak mudah keluar tuan-tuan puan. Kalau tak ada rasa, bagaimana perasaan itu ingin keluar? Kalau dah tak ada kata, bagaimana ingin berkata-kata? Itulah wanita tuan-tuan puan. Kadang-kadang dia menangis, kita tak faham kenapa dia menangis tuan-tuan puan. Rupanya sebenarnya dia dah tak ada kata-kata, kan? Saya pun tak tahu kenapa saya menangis. Betul tak? Kan? Itu selalunya yang berlaku tuan-tuan puan. Jadi nak bagi kuasa pengaruh kita dalam kita berkata-kata tuan-tuan puan untuk menunjukkan kebersamaan yang mana? Menggunakan bahasa atau kata-kata yang ada makna yang begitu mendalam ataupun perkataan yang emosi. Ya, macam mana? Bagus tuan-tuan puan, ya. Okey, baik. Ada emosi, ya. Ada makna tapi sikit, bermakna emosi. Menunjukkan kebersamaan kita dalam kita berceramah.